Macam cuaca sekarang guys, yang panas terik ni, kalau korang salah pilih tayar skuter, memang cepat botak. Kalau musim panas macam sekarang ni guys, 3 brand tayar yang paling sesuai untuk gunakan guys. Yang pertama, 2 jenis model. Dua-dua brand ni adalah brand Michelin. Pertama yang sebelah sini adalah City Grip 2 dan sebelah ni adalah PS2. Kedua-dua jenis tayar ni berasal daripada Endon dan Thailand. Dan tayar ni ada kelebihan iaitu jenis sport touring yang memang sangat sesuai lah untuk cuaca panas sekarang. So City Grip ni kalau kita jaga angin dengan baik memang boleh pergi 19 ke 20 ribu. Kalau PS2 skuter ni boleh pergi ke 18 ke 19 ribu. So bergantung pada penggunaan korang dan pekerjaan korang. Okay, yang nombor 2 yang sebelah saja sekarang adalah Conti Scoot. Tayar ni daripada Thailand juga guys. So Thailand dengan kita cuaca memang ngam-ngam soy punya. Dan tayar ni banyak digunakan kat Thailand. Dan tayar ni antara the best je adalah jenis sport touring juga. Untuk mileage saya boleh cakap memang boleh pergi 17 ke 18. Paling best ni antara tayar sport touring yang harga dia memang gam, brand ni pun agak padu juga. Yang ketiga sebenarnya saja yang tayar ni pun agak popular dah sekarang, iaitu Eurogrip B Connect. Dan tayar ni adalah berasal daripada India. So ini tayar ni daripada India dan saya cakap tayar ni agak perform dia agak baik dari segi grip dan mileage dia agak baik. Sebab tayar ni digemari oleh geng-geng X-Max juga guys. So tayar ni sedap untuk digunakan cornering dan mileage dia agak baik. Boleh pergi ke 18 ke 19 ribu. Bergantung pada penggunaan korang. Dan cuaca dia saya boleh cakap kalau panas boleh tapau, hujan juga kita boleh tapau. Kalau korang jenis selalu ride tengah-tengah panas macam ni guys, saya suggest korang pilihlah compound yang betul guys. Jadi korang pakai tayar apa sekarang? Boleh komen kat bawah.